Dia ada cerita pasal Xinjiang ni, Muslim ditindas lah. Masjid ditukar kepada tempat-tempat hiburan apa bagai lah. So kita rasa risau dah sikit sebab kita ni lagi satu, saya ni orang Islam, kita ni Muslim kan. Kalau Muslim pergi sana ada masalah ke untuk kita? Kita memang rasa fikir macam-macam lah. Betul ke aku pergi ni? Selamat tak aku pergi ni? Dan aku ambil lah option memang okey, aku akan pergi juga sebab aku suka Kedah. Aku nak tengok juga depan mata. So waktu aku sampai di Urumqi, bandar Urumqi di Xinjiang, aku dah pergi check in. Nak check in satu hotel ni, hotel bajet lah. Dan waktu aku dah check in ni, resepsionis ataupun owner hotel dia tanya, datang sini sebagai pelancong atau wartawan? Dia akan tanya, datang sebagai pelancong atau wartawan? Dia akan tanya. Kalau datang sebagai wartawan, maybe dia ada beberapa SOP dia lah. Tapi kita jawab lah, kita datang sebagai pelancong. So tak ada masalah lah, kita boleh proceed check in macam biasa. Okey, dan di sana pula kebanyakan Muslim di sana, perempuan free hair. Dia tak boleh bertudung ke? Kalau yang bertudung selalunya generasi tua-tua lah kita tengok. Tapi masih ada lah kau dapat bertudung lah. Tapi dia bukan tudung macam kita. Dia macam pakai scarf. Oh okey. Scarf kepala je tu. Dia masjid kau dah nampak lah dekat sana. Masjid ada. Masjid ada. Kalau di Urumqi ni saya tengok masjid ada. Dan masjid dia buka waktu solat. Waktu solat sahaja dia buka. Kalau macam masjid-masjid yang saya pergi di Yunan kan, bahagian lain China boleh buka bila-bila. Macam bahagian lain kat China boleh. Memang masjid sentiasa buka. Dan masjid dia ditutup. Kalau tak bukan waktu solat, ditutup. Dan security dia sana sangat ketat lah untuk masuk masjid. Bila masuk tu dia banyak soal juga awak? Dia tak banyak soal. Dia cuma check je kita. Dia cuba periksa je lah. Tak ada apa pun. Kau berapa lama kat sana? Macam di Urumqi tu stay 3 hari je. 3 hari 2 malam. Untuk kita tengok lah apa yang ada kat sana kan. Dan kita tengok sana kebanyakan orang sana memang dah ada muka bahasa memang dah berbeza lah dengan Cina. Sebab sana dia orang pakai bahasa apa? Uyghur. Uyghur ni bahasa dia macam Arab-Arab sikit. Turki. Turki Betul. Dia pakai East Turkistan ni. East Turkistan. So dia orang macam bahasa Turki lah kita tengok. Dia rumpun dengan Turki. Rumpun Turki kan. Kita tengok lah sembok jalan semua adalah tulisan-tulisan Turki, tulisan Arab. Tulisan Jawi diorang lah. Tulisan Jawi lah. Tulisan Jawi diorang lah. Kita baca pun kita tak pandai sangat. Boleh cakap lah ni daripada kau punya pengalaman tu, memang ada kawalan yang ketat tetapi tidaklah seteruk yang digambarkan media. Ya betul. Dia orang bebas lah. Bebas. Nak kata bebas tu elok lah. Boleh makan, boleh semaya, boleh minum, tak ada masalah. Saya tengok sana. Baca kalau pergi tengok depan mata kan, tak ada masalah.